أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang hormati Ustaz Kamil selaku mantan imam, ahli tuan kuasa masjid, imam fi hadhil lail, insyaallah fadilatu Syekh Muhammad Majdi Syekh Sayyid Ahmad Khalaf. Alhamdulillah, syukran ala jita ila masjidina hadha. Bilal yang bertugas pada malam ini, tuan-tuan, kita ada dua orang dari baru sampai petang tadi, tuan-tuan. Ustaz Khairul, saya lupa nama, Ustaz Khairul Rizal Bustami, dan untuk bila kita yang tak lain tak bukan, tuan-tuan, Ustaz Nofal. Terusnya, tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama sekali syukur alhamdulillah Allah telah memperkenankan doa kita setelah mana masuk Rajab dan Sya'ban. Kita berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah malam ini Allah izin untuk kita bertemu dengan Ramadan 1447. Syukur alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila masuknya bulan Ramadan ini, antara doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam hilalu khairin wa rushdin rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, hadirkanlah kami bulan Ramadan ini untuk kami dengan keberkatan, dengan iman, dengan keselamatan serta kebaikan dalam agama kami. Semoga menjadi bulan kebaikan, bulan petunjuk untuk kami. Wahai Tuhan kami, Rabbi wa Rabbukallah, dan Tuhanmu adalah Allah. Tuan-tuan, Nabi juga mengajar kita dengan satu lagi doa apabila menyambut Ramadan ini, Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadana lana wa tasallamuhu minna mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah memberkati kita sempurna Ramadan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk mukaddimah pada malam ini yang sepatutnya Ustaz Ismail akan menyampaikan tazkirah, tapi Ustaz Ismail terpaksa rushing ke Banting segera. Jadi saya diminta untuk menggantikan sekejap pada malam ini. Terlebih dahulu, mewakili ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan, kami mengucapkan selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kami jemput tuan-tuan, datanglah ke masjid untuk kita mengimarahkan
masjid kita ini dengan solat tarawih. Kalau malam ini ruang ini penuh dan ruang di belakang itu penuh, harap penuh ruang ini dan ruang itu sampailah akhir Ramadan insya-Allah. Bila kita berazam, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta dekat Allah, ya Allah bagilah kekuatan untuk kami mengimarahkan masjid ini sehinggalah tamat Ramadan. Lepas Ramadan kita kira lain. InsyaAllah tuan-tuan, macam itulah tiap-tiap tahunnya. Yang tewas lepas Ramadan itu ramai. Yang menghidupkan lepas Ramadan itu cerita lain. Yang kita minta Ramadan itu, tuan-tuan, alhamdulillah, seperti mana malam ini, tuan-tuan, kita rasa kenikmatan Ramadan itu bila kita dengar alunan-alunan selawat yang dialunkan oleh Bilal misalnya. Cuma tuan-tuan, saya nak minta, bukan nak minta, bila kita menjawab balik, sallallahu wasallama alaihi, sallallahu wasallama alaihi. Zaman budak-budak dulu cerita lain, kita subhanakal ma'bud tu, kita makan bihun dengan berebut tu cerita lama. Tuan-tuan, itu zaman kita dulu. Tuan-tuan, apabila dialunkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita jawabnya sallallahu wasallama alaihi. Tuan-tuan, bagi betul tajwidnya supaya selawat kita sepanjang Ramadan ini, antara tarawih itu tidak sia-sia, tidak berlalu begitu di bawah angin begitu sahaja, tetapi dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan, tuan-tuan, sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuknya Ramadan, sifat orang beriman itu mereka gembira dengan Ramadan. Man fariha biduquli Ramadan daqala jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyampaikan berita gembira dengan masuknya Ramadan itu kepada sahabat Nabi, kepada sahabat-sahabatnya. Bila Nabi menyebutkan atakum Ramadan, telah datang kepada kamu Ramadan. Tuan-tuan, telah datang kepada kamu Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkatan. Keberkatan Ramadan ini bermula daripada maghrib tadi, tuan-tuan, sampailah berjumpa dengan hilal Syawal pula sepanjang Ramadan itu. Siangnya, cara siangnya, malamnya, cara malamnya penuh dengan mubarak, penuh dengan keberkatan. Antara keberkatannya, tuan-tuan, Allah menambah kebaikan. Kalau yang wajib, Allah ganda sehingga 70 kali. Dan kalau yang sunat, Allah berikan pahala wajib. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kamu berpuasa. Jadi tuan-tuan, malam ini mari sama-sama kita niat sebulan. Kita niat sebulan siap-siap. Nawaitu sawma syahri ramadhana kulli lillahi ta'ala. Karena ulama menyebutkan puasa ini dia ibadat berpisah. Setiap malam kita kena niat puasa, setiap malam kita kena niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahr ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Kita kena niat tiap-tiap malam. Tetapi bila kita niat yang sebulan pada malam pertama itu, malam besok ataupun 3-4 malam yang akan datang, andai kata kita terlupa, kod lah tuan-tuan, atas faktor umur barangkali terlupa, tapi kita dah niat dah malam ni 30 sebulan, insya-Allah niat kita itu kata ulama sudah diterima pakai, insya-Allah. Tuan-tuan, so kita niat, aku puasa sebulan ya Allah,
tahun ini kerana Allah Ta'ala, dan aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah mewajibkan puasa itu. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah wajibkan puasa ke atas kita. Tuftahu fihi abwabus sama. Allah buka langit, Allah buka pintu-pintu langit, pintu-pintu kebaikan ini. Allah buka Ramadan ini, tuan-tuan. Allah, waktu bulan lain tidak dibuka seluas-luasnya seperti Ramadan, tetapi Ramadan dibuka seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Artinya kebaikan melimpah ruah dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, dan waktu yang sama, tuan-tuan, Allah menutup pintu-pintu neraka. Hadis yang diambil daripada Sunan An-Nasa'i. Tuan-tuan, hadis ini menjelaskan bahawa tidak menjadi kesalahan, tak salah, tuan-tuan, kepada kita untuk kita menggambarkan ataupun kita menyatakan kegembiraan kita menyambut Ramadan ini dengan kita mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Tuan-tuan, kalau di negara Arab tu memang di poster di mana pun ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Tuan-tuan, depa memang ihtiram sungguh. Kita tak upah nampak sangat. Tak upah nampak sangat kan suasana yang macam tu. Jadi bila masuk Ramadan yang macam ni, di masjid macam ni, barulah kita nampak, oh ininya Ramadan. Inilah Ramadan, tuan-tuan. Jadi Islam tak larang untuk kita gembira menyambut Ramadan itu dengan kita melafazkan antara sama-sama kita selamat berpuasa kan, selamat menyambut Ramadan, barakallah, apa semua itu tanda gembira kita menyambut kedatangan Ramadan. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabihi biqudumi Ramadan. Nabi, tuan-tuan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya dengan ketibaan bulan Ramadan ini. Walaupun kita dah tahu dah, kata Ramadan ini masuk, hari ini masuk, awal malam ini masuk satu Ramadan, tetapi nak mengambil sunnah Nabi, nak menyampaikan, kita sampaikan berita gembira ini kepada rakan-rakan kita yang lain bahawa kita dah masuk Ramadan. Gunalah peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Rebutlah peluang, tuan-tuan. Diri saya lontarkan tazkirah ini dan kongsi dengan tuan-tuan. Rebutlah peluang untuk kita beramal dalam bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tuan-tuan, memberikan motivasi kepada para sahabat baginda untuk mengejar ibadah, untuk melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Dan antara yang Nabi peringat dekat para sahabat, tuan-tuan, Nabi menyebutkan kepada sahabat, apa dia? Inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi laylah wa fihi laylatin khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khairu kulluh wa la yahrumu khairaha illa kulla mahrum. Sesungguhnya bulan ini, Nabi bagi tahu dekat para sahabat, bulan ni, bulan Ramadan ini datang kepada kamu, dan di dalamnya, dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi bagi di situ, Nabi nyatakan di situ, siapa-siapa yang terhalang daripada malam itu, maka dia telah terhalang daripada kebaikan seluruhnya. Allahu Akbar. Itu yang kita bimbang, tuan-tuan. Karena Nabi menyebutkan, sesiapa yang terhalang daripada malam itu, maka dia telah terhalang daripada kebaikan seluruhnya. Dan tidak dihalang kebaikannya, melainkan orang yang dihalang. Tuan-tuan,
siapa pun layak mendapat Lailatul Qadar ini, kecuali orang-orang yang terhalang, yang dihalang. Banyak faktor lah kenapa dia dihalang ataupun kenapa dia tak dapat Lailatul Qadar itu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berazamlah kita pada malam ini, malam yang pertama. Insya-Allah kita ada tahun ini, kalau ikut takwim kita ada 30 malam. 30 malam. Jadi kita berazamlah tuan-tuan untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan tarawih dan juga tuntutan-tuntutan lain. Tuan-tuan, cukup sekadar itu sebagai tazkirah. Nak cakap semua lagi, malam besok orang lain pula nak cakap. Jadi sekali lagi, kami Tuan Kuasa Masjid mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan ke Masjid An-Najah untuk mengimarahkan masjid kita ini, khususnya malam-malam ini dengan solat sunat tarawih. Dan insya-Allah tuan-tuan, yang akan mengimam kita adalah adik-adik ataupun tetamu yang kita jemput, Ustaz Nopal daripada Aceh dan juga Ustaz Khairul daripada Aceh, tuan-tuan, untuk mengimamkan kita sempena dengan Ramadan untuk tahun ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung tarawih balik, tuan-tuan, dengan balik lagi.